Bagi saya dalam bulan Ramadan ni, apa yang saya dapat tu kesyukuran. Setiap tahun saya derma 2,000 biji burger saya hantar ke anak-anak yatim, ke masjid. Kita kongsi sama-sama mana-mana yang saya dapat hasil tu. Mai roti John, roti John. Saya nama Razali bin Hashim. Nama glamour saya Hassan Burger. Saya dah menjaga burger hampir 18 tahun. Roti John tu saya start menjaga di Pasar Juadah kan pada tahun 99 tak silap saya lah. Saya beli dekat kedai, lepas tu saya balik, saya tengok rasa dia macam mana, kita ubah sesuai balik lah. Cari sampai dapat lah. Cari sampai sekarang berjaya lah. Bila dah meletup ni, saya ingat juga kan, rezeki atas Tuhan. Setiap tahun raya saya buat jamuan makan untuk anak yatim. Lepas tu saya derma untuk surau di sebelah Perak sana, kampung saya. Sekarang saya buat apa yang saya termampu lah. Saya sanggup mengajar lah. Siapa nak belajar buat rempah roti John tu, tanpa bayaran pun tak apa. Ilmu kita kena kongsi sama-sama. Bukan boleh bawa mati benda ni. Nanti kita tinggal macam tu saja ya. Ilmu boleh guna sepanjang-panjangnya. Duit sekejap saja guna. Tahun akan datang, semungkinlah saya nak beraya dengan keluarga. Sejak saya kahwin ni, saya tak pernah beraya dengan family lah. Saya beraya dekat stor burger saya saja. Itu saja. Mengucapkan selamat hari raya kepada isteri saya. Abang minta maaf, minta ampun, minta maaf. Mungkin raya tahun akan datang, abang janji lah akan raya bersama ibu mentua lah dekat Ipoh.